Hai semua, selamat datang. Okey, kita cakap pasal bab metodologi kajian. Saya tahu, ramai yang dengar je dah rasa seram kan? Macam bahagian paling menakutkan nak tulis tesis. Tapi relax, dalam sesi kali ni, kita akan pecahkan bab ni jadi satu plan kerja, satu blueprint yang sangat jelas dan sebenarnya mudah untuk anda ikut. Jadi, persoalan utamanya, betul ke bab metodologi ni rumit sangat? Kalau anda rasa macam tu, saya faham sangat. Sebab apa? Sebab ia penuh dengan istilah-istilah teknikal, banyak sangat pilihan yang kita kena buat dan paling penting, ada rasa pressure tu nak buat benda ni dengan betul. Tapi jawapan sebenarnya? Tak. Jom kita tukar mindset kita sekejap. Daripada anggap bab metodologi ni sebagai satu beban, apa kata kita tengok ia sebagai plan kerja anda, blueprint anda. Dialah yang bagi struktur, bagi arah dan sebenarnya dia adalah tulang belakang untuk keseluruhan projek kajian anda. Okey, jom kita bedah siasat plan kerja ni. Mula-mula, kita akan tengok kenapa metodologi ni penting sangat. Lepas tu, kita akan bina plan induk kajian, macam mana nak pilih responden dan instrumen, cara nak analisis data secara sistematik, dan yang paling best, kita akan tengok kesilapan-kesilapan lazim yang wajib kita elakkan. Baiklah, kita masuk bab pertama. Kenapa metodologi ni sangat-sangat penting? Jawapannya mudah je. Sebab inilah asas yang memberikan kajian anda kredibiliti, yang bagi kekuatan. Tanpa metodologi yang mantap, segala penemuan anda tu hanyalah andaian semata-mata. Cuba tengok beza langit dengan bumi ni. Kat sebelah kiri, bayangkan anda cuma interview 2 orang je tanpa sebab kukuh. Hasilnya, itu kita panggil andaian, bukan kajian. Tapi, tengok pula sebelah kanan. Bila ada proses yang jelas, ada justifikasi dan orang lain pun boleh ikut proses yang sama, barulah kita dapat kajian yang boleh dipercayai. Nampak tak power metodologi yang mantap tu kat mana? Okey, jom kita mula bina pelan induk kajian kita. Keputusan paling asas, paling utama yang anda kena buat ialah nak guna pendekatan kuantitatif, kualitatif atau campur je dua-dua. Sebab pilihan yang anda buat kat sini akan tentukan semua langkah yang seterusnya. Panduan ni memang sangat membantu. Macam ni je nak faham. Kalau tujuan anda nak ukur tahap atau nak uji hubungan, anda perlukan nombor. Jadi, pilih kuantitatif. Kalau anda nak faham pengalaman orang, nak teroka sesuatu isu tu dalam-dalam, anda perlukan perkataan. Jadi, pilih kualitatif. Dan kalau anda nak buat dua-dua sekali, gabungkan je. Guna pendekatan campuran. Jadi, tanya diri anda, apa sebenarnya tujuan kajian saya? Baik, bila anda dah tahu nak guna pendekatan apa, langkah seterusnya dalam plan kita ialah tentukan siapa dan bagaimana. Siapa yang kita nak kaji dan bagaimana kita nak kutip data daripada mereka. Inilah masanya kita bercakap pasal responden dan instrumen. Mula-mula sekali, jom kita fahamkan betul-betul apa itu populasi. Penting ni, sebab populasi dalam kajian bukan maksudnya penduduk Malaysia tau. Populasi ialah keseluruhan kumpulan yang anda nak kaji. Contohnya, semua pelajar sarjana muda dekat universiti anda. Itu populasi. Realitinya, mustahil kita nak kaji semua orang dalam populasi tu kan. Jadi, sebab itulah kita perlukan sampel. Sampel ni cumalah sebahagian kecil daripada populasi tadi. Satu kumpulan yang lebih kecil yang kita boleh urus, yang kita pilih daripada populasi besar tu. Merekalah yang akan jadi responden kajian kita. Macam ni contohnya. Katalah populasi pelajar kat universiti anda ada 5,000 orang. Ramai tu. Jadi, anda mungkin hanya akan kaji sampel seramai 300 orang je. Nampak kan? Dari 5,000, kita ambil 300. Inilah yang membuatkan kajian kita jadi logik dan praktikal untuk dijalankan. Okey, kita dah ada sampel. Sekarang macam mana kita nak kutip data daripada mereka? Kita perlukan alat. Alat untuk kutip data ni, itulah yang kita panggil instrumen kajian. Boleh jadi borang soal selidik, boleh jadi senarai soalan untuk temu bual, macam-macam lagi. Jom kita bedah siasat instrumen yang paling biasa orang guna, soal selidik. Selalunya, struktur dia macam ni. Bahagian A, soalan demografi, umur, jantina, benda-benda asas. Lepas tu, bahagian B, kita tanya pasal pemboleh ubah bebas. Senang cerita, punca yang kita kaji. Bahagian C pula untuk pemboleh ubah bersandar ataupun kesan yang kita nak tengok. Kadang-kadang ada bahagian D untuk soalan-soalan tambahan. Struktur macam ni penting supaya data kita tersusun elok. Okey, data semua dah kumpul, penuh dah Google Sheet tu. Sekarang, nak buat apa?
Inilah masanya pelan kerja kita tadi betul-betul diuji. Sebab analisis data ni bukan setakat tekan butang run dalam SPSS tau. Ia adalah proses penting untuk kaitkan balik semua penemuan anda tu dengan objektif asal kajian anda. Dan tolong, ingat peraturan emas ni. Ini paling penting. Setiap pilihan analisis data yang anda buat, wajib selari dengan objektif kajian anda. Kalau objektif nak ukur tahap, analisis pun kena ukur tahap. Kalau objektif nak tengok hubungan, analisis pun kena tengok hubungan. Jangan lari, ini golden rule dia. Dan inilah dia peta yang menyatukan semuanya. Tengok betapa jelasnya kaitan tu. Objektif nak kenal pasti tahap, guna soal selidik, analisis guna min. Objektif nak tengok hubungan, guna soal selidik, analisis guna korelasi. Objektif nak terukar cabaran, buat temu bual, analisis guna analisis tematik. Nampak tak? Semuanya sepadan. Jadual ni ibarat peta jalan untuk analisis data anda. Dan untuk bahagian terakhir, jom kita sentuh sikit pasal kesilapan-kesilapan yang nampak kecil tapi kesannya besar. Kalau kita tahu pasal ni awal-awal, kita boleh elak daripada buat silap yang sama yang ramai penyelidik baru selalu buat. Ya ampun, ini kesilapan paling biasa saya nampak. Tulis dalam tesis, data dianalisis menggunakan SPSS. Tahu tak itu macam cakap apa? Macam cakap makanan ini dimasak menggunakan oven. Oven tu alat je, kita tak tahu pun makanan tu dibakar ke, dipanggang ke. Sama macam SPSS, ia cuma software, alat, bukan kaedah analisis. Jadi, cara yang betul ialah macam ni. Terus terang dan spesifik. Data dianalisis menggunakan min dan korelasi. Sebutkan terus nama ujian statistik yang anda guna. Baru nampak yang anda betul-betul faham apa yang anda buat dan pembaca pun jelas. Okey, satu lagi kesilapan popular. Guna perkataan rawak sesuka hati. Contohnya, anda tulis, sampel dipilih secara rawak. Tapi, cara anda kutip data cuma hantar link Google Form kat kawan-kawan dalam grup WhatsApp. Kawan-kawan, itu bukan rawak. Itu namanya persampilan mudah atau convenience sampling. Jujur itu penting dalam kajian. Sebaliknya, tulislah dengan jujur dan tepat. Sampel dipilih menggunakan teknik persampelan mudah. Bila anda guna istilah yang betul, ia bukan nampak macam satu kelemahan tau. Sebaliknya, ia tunjuk yang anda faham metodologi, anda sedar batasan kajian anda dan ini sebenarnya akan tingkatkan lagi kredibiliti anda. Jadi, sebagai rumusan, sebelum anda hantar bab metodologi anda, gunakan senarai semak mudah ni. Tanya diri anda, 1. Setiap pilihan yang saya buat ada kaitan tak dengan objektif? 2. Cukup detail tak sampai orang lain boleh buat balik kajian saya ni? 3. Saya ada jelaskan tak kenapa saya pilih kaedah ni bukan kaedah lain? Dan 4. Paling penting, saya dah sentuh tak pasal isu etika? Guna ni untuk semak kerja anda. Jadi, ingat ya, metodologi ni bukan sekadar halangan teknikal yang kena lepas. Ia sebenarnya adalah jalan cerita penemuan anda. Ia yang bagi nyawa dan kredibiliti pada data-data anda. Jadi, persoalan terakhir untuk anda, apakah cerita yang akan kajian anda sampaikan nanti?